pengalaman 5 ke 10 tahun, still banyak lagi yang melakukan kesalahan. Saya boleh buat 100 applications per day. Banyak graduate datang kat saya mengeluh yang mana susah nak dapat kerja. Tapi bila kita buat bedah siasat, bila kita tengok balik dia punya application, sebenarnya terlalu banyak kesalahan yang kita buat. Nombor satu dia adalah the numbers of applications. Dia mengeluh 3 bulan dia tak dapat kerja. Tapi dalam tempoh 3 bulan, bila kita check balik, bila kita tanya balik, dia hanya melakukan 20 applications sahaja dalam tempoh 3 bulan. Yang mana saya fikir pada zaman sekarang ni, saya boleh buat 100 applications per day. Kan kita ada LinkedIn, Easy Job and Easy Apply and so forth kan. So sangat mudah. So untuk 20 application dalam tempoh 3 bulan sebenarnya saya tak boleh terima. Itu adalah the numbers of applications. Nombor 2, bila kita bedah dia punya resume, kita tengok terlalu banyak kesalahan. Tak kisahlah beliau ni adalah graduate ataupun yang dah pengalaman 5 ke 10 tahun, still banyak lagi yang melakukan kesalahan. So dua benda ni adalah dua benda kesalahan kritikal yang kadang-kadang kita tak perasan pun yang itu adalah salah kita. So untuk nak tahu lebih lanjut, boleh jumpa saya, boleh datang jumpa saya di podcast untuk saya kupas isu ni dengan lebih detail.